apa, walau macam mana pun Dora akan ikut kening asal je. Sebab diorang ikut kening asal. So kening asal dah aku macam tu lah aku buat. Tapi asalnya aku tak ada kening. Aku ada kening, cuma tak tebal Aku ada kening tau. Macam tak ada. Aku tak tahu kenapa aku tak ada kening. Adik aku kening tebal tu. Berapa apa berat Sofi? 50. Buat makeup tutorial lah. Sofi tak rajin sebenarnya. Aku tak rajin. Aku kan pernah buat makeup tutorial aku dalam live. Tapi korang pula yang mengarah aku. Macam faham tak? Itu kan cara masing-masing. Sama macam masak lah. Kita masak mesti cara masing-masing. Sama lah aku makeup cara masing-masing. Aku malas tu. Share dia tengah buat ni review. Share dia tengah buat review. Tak nak kacau. Apa ni? OP umur 16 okey tak nak bekerja. Lepas tu apa yang OP rasa kerja sesuai untuk umur macam ni? Umur 16 awak tak belajar ke? Sayangku, awak tak sekolah ke? Ke awak sekolah cuma awak nak buat part time? Tu ke masuk awak? Sofi pakai kod Ayla Cushion kod 02. Tips diet kat portion makan je. Birthday Sofi sama dengan Nazrul lah, 10 bulan 1. Ubah outfit and makeup Fael. Ya Allah, Wi. Kenapa aku tak terfikir idea tu? Sebab Fael je dia makeup tak tebal. Aku ubah outfit Fael, betul tak? Okay juga Okay, aku tak terfikir bila masuk dalam list. Semangat konten kau. Okay, korang. Oh, aku tak terfikir. Okay. Terima kasih. Maskara apa ni Sofi pakai? Eyelash satu-satu yang kena pakai, guna gam satu. Apa ni? Sofi ni baguslah jawab semua soalan beli barang tak kedut nak share. Tak kedut? Kedut apanya? Tak kedut. Aku okey je kalau nak share barang-barang makeup ke apa. Sebab barang-barang makeup aku murah. So sesuai lah kalau semua nak beli. Sebab makeup aku bukannya makeup high end. Okay, nanti insyaAllah Sofi kirim salam kat Mira. Mira tak balik lagi. Mira dekat luar. Mana dia? Ni rumah sama lah. Mana dia pindah lagi? Limit Sofi pakai 3 limit. Sofi pakai Anastasia. Tapi yang tu high end lah sikit. Anastasia tu 200 jugalah satu je. Sofi jumpsuit yang mana? Apa? Sofi jumpsuit yang pakai hari tu beli mana? Jumpsuit yang mana? Okay. Memandangkan ramai sangat tanya aku pakai baju apa, beli mana semua. Okay, korang nak tahu apa? Pakaian apa yang aku pakai yang korang nak? Nak tahu aku beli kat mana semua? Tapi kalau korang minta tips buat kening kan, memang aku tak boleh nak cakap lah. Sebab aku tak ada tina ajar orang buat kening. Sofi tak pakai lens.
Ikan laga tu. Oh, dress yang ikan laga tu ke? Ikan laga tu aku beli kat TikTok. Harga dia 1,500. 1,500 pula. 100,500. Bat lagi 1,500. 100,500. And dia punya inner dress aku beli dekat TikTok juga. Kalau korang nak, cakap nak, aku letak dalam beg kuning. Nak tengok kuku, ya Allah. Ni lah original kuku aku. Kuku aku kecil-kecilnya. Ni kuku asli aku, nampak tak? Jenis kuku yang kecil-kecil. Nanti aku letak dalam beg kuning, okay? Nanti korang tengok beg kuning Sophie. Korang beli kat beg kuning je. Sophie punya inner dress, abaya Sophie. Ikut lagu. Jangan lama-lama jadi ikut lagu. Kau jangan, kau diam Sarah. Cok kau dengan ni hati. Kuku cawan ni. Orang panggil kuku cawan ke? Aku baru tahu. Tinggi Sophie 160. Wait, masuk-masuk office orang cakap aku macam ikan lagu. Sophie pakai lip me Anastasia Coat Peachy Nude. Sirah ni. Nyampah aku. Tahu tak, selama umur aku 20 tahun, mak aku yang melahirkan aku pun tak pernah cakap aku juling tau. First time aku masuk AI, orang cakap aku juling. Dua bapak je panggil Ami sayang. Sumpah cringe weh. Juling ular. Banyaknya nama juling. Juling air, juling ular pun ada ni. Masa aku tak tahu lah. Juling curi. Cakap sabar. Nak cakap macam mana? Nak cakap apa? Cringe lah. Panggil sayang. Aku ni tak panggil dia sayang pun. Aku kena kecam. Cakap suka kat Jami ni. Aku panggil pula dia sayang. Korang ni menambah-nambah. Lagilah. Tak mau aku. Rumah siapa? Rumah kita orang lah. Wah, thank you. Tips kurus. Sophie just cut portion makan je. Yang tersasul tu. Tersasul? Dia cakap tersasul. Tersasul je. Baju dress denim tu Sophie beli kat ni korang. Shirazer punya baju. Itu baju yang tu pun aku rasa aku nak pre-love. Tapi aku tak ada gambar lagi dengan baju tu. Walaupun dah pakai 2 kali. Jenis aku tak suka pakai baju sama. That's why aku nak buat pre-love tu. Moy, awak biasa je Moy. Apa beria ke apa ke gedik ke kan. Awak punya apa ni? Awak punya bio may Allah is everything. Tapi cakap buruk kat orang. Macam mana Allah nak pemudahkan urusan awaknya macam tu? Moy. Duduk dengan Mira dengan Shell lah. Jam sekarang kat sini 7.19. Sekejap. Masjid Sendayang kat mana Negeri Sembilan. Hai Sophie, benda doh Misha panggil aku Sophie. Kekok siap.
Aku rasa Sarah Aduh lawak. Sarah Aku nampak effort kau, Sarah. Aku nampak effort kau. Aku nampak effort kau. Aku nampak effort kau. Terima kasih Bertali-tali pula tu keluar kat aku. Aduh lah. Share, kalau kau nak pergi, kau kena standby, Share. 7.30 kena gerak dah. Sebab game bola pukul 8. Yelah, Nya. Mira kan cakap dalam grup dah. Dia cakap kalau dia lambat balik daripada Rusa, dia apa ni? Dia tak pergi. Tapi undangan Fair pergi tu rasanya tu. Undangan Fair aku rasa pergi tu. Mana rambut weh? Ya Allah, ya Rabbi. Sumpah-sumpah tak nampak. Ya Allah. Sebab kena dengan cahaya ni. Sorry. Mesti nak tengok bola dan support AI Team FC. Habis semua ada. Aku dah belum siap. Live tau pergi bola, insyaAllah. Cik tengok Ami kan kadang-kadang aku tak attack siapa pun. Kadang-kadang ni. Sometimes lah. Korang buat macam kita ni tak ada macam mana orang panggil macam tak ada live. Like I mean like live yang privacy. I mean like bukan about partnership, bukan about kerja. Faham tak? Mestilah kita orang ada live masing-masing. Weh, ya ke nak tengok bola, nak menggatal, nak tengok Syami? Aku tak faham lah, kadang-kadang kelakar tau. Hai, apa sahajalah. Hai Sophie, hai korang. Kenapa tak panggil Mira kakak? Ya Allah, Sophie panggil Mira kakak kan? Ya. Aku panggil Mira kakak tau. Ya, tudung Opi tak betul. Malah nak betulkan dah. Nanti nak mandi, nak tukar baju dah. Sophie pun nak dah ni. Nak maghrib dah korang. Okay. Kau sebenarnya dah tak nak kan buat kan Sarah? Itu kau suruh aku end kan? Kau dah malas nak filter komen orang kan? Kau tak tahu dekat aku nampak gila effort dia weh. Dia duk filter. Bukan filter. Dia mute keluar kat aku. Aduh lah. Sabar, nak pakai baju apa Ya, dah singgit dah tudung. Mana dah Sophie nak betulkan? Sophie suka pakai bawal. Tapi bukan bawal hitam. Kau pakai tu je ke weh? Takkan nak pakai macam ni nya. Aku tukar gila. Tu aku tak nak pakai apa lagi. Sebab hari ni diorang lawan dengan orang-orang tu. So, Kata kita orang pergi. Kalau korang nak tahulah kan, korang cakap kita orang ni menggatal tengok partner kita orang, partnership. Sebenarnya kita orang pergi bukan kita orang tengok partnership kita orang. Tak apa, nak cuci mata. Kita orang tengok pihak lawan. Yeah. Kalau korang nak tahu sebenarnya. Tapi korang kecam aku cakap aku nak tengok Syami. Padahal bukan, tahu tak? Kita nak tengok pihak lawan. Itu cerita sebenar dia. Kau nak tahulah. Kita orang cuci mata nak pergi tengok pihak lawan punya. Lagi-lagi diorang lawan hari ni. Pakai t-shirt pun okey. Pakai t-shirt. T-shirt apa tengok? Tu dalam almari aku tu banyak t-shirt kau guna baju aku. Dalam almari aku tu banyak t-shirt. Aku tak guna lagi. Tapi kalau kau nak tahu kan, mostly baju-baju aku baru beli, semua share rasmi. Aku yang rasmi dulu lah. Tapi semua baju-baju aku, semua yang aku beli, semua dia rasmi dulu. Aku tak pakai lagi.
Alhamdulillah. Sorry. Yo weh. Kadang-kadang kau orang cakap lelaki main bola smart weh. That's why kita orang pergi bersebab. Bukan sebab nak tengok partnership kita orang. Partnership kita orang tu dah hari-hari tengok dekat office, tengok dekat ni, tengok shoot content pun tengok muka dia. Fikir tak boring. Baju pakai yang tu dengan seluar tu pun okey. Kau fikir kita orang tak boring? Tengok partner kita orang, partnership kita orang tu kat office tengok dia orang. Buat konten sekali pun tengok. So kita pergi bola ni semata-mata untuk tengok pihak lawan je. Tipu lah, tipu. Betul lah. Tapi tak tipu lah. Tengok boleh suka jangan. Mana dia? Dia tak suka. Kami percaya je Opi. Terima kasih percaya Sofi. Terima kasih lah. Sofi tak minta benda tu. Tapi terima kasih lah. Okey lah. Okey lah nak maghrib dah. Okey? Kita pergi solat okey? Kita pergi solat okey? Bye korang. Salam maghrib korang. Salam maghrib korang. Nak intro tak? Nak outro tak? Kita pergi outro. Akhirnya Sarah boleh berehat. Okay Sarah dah boleh berehat. So aku nak end dah. Okay korang, bye-bye korang. Kalau ada mana yang terasa hati dengan Sofi, so panjang Sofi live ni, Sofi just nak fine je. Kalau ada terasa hati, okay? Sofi minta maaf. Bye-bye korang. So kalau ada isteri, pasti ada suami. Nak pakai baju apa Syar?